Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk bermadah di sini, tapi untuk bersama-sama menghayati mauduk bicara yang berbunyi lisensi buku pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Abdul Rahman Iman bin Mat Pawadi, murid di SK Wellesley tahun 6 Cemerlang. Kod sekolah saya ialah PBB 1037. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Abdul Rahman Iman bin Mat Pawadi. Hobi saya ialah membaca buku di masa yang terluang. Ada satu buku yang menarik perhatian saya. Saya memilih buku yang bertajuk 3 Minit Fakta. Untuk pengetahuan semua, buku ini mengandungi 125 muka surat dan 20 cerita yang menarik tentang budaya, pengalaman dan peradaban manusia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 dan ditulis oleh penulis dengan nama gelaran Fuji. Antara fakta menarik dan saya kagum membacanya ialah kisah mendarat di bulan dan RMS Titanic tenggelam. Kisah pertama, mendarat di bulan. Komander misi ini ialah Neil Armstrong dan juruterbang kapal angkasa Apollo ialah Buzz Aldrin. Selepas berada di bulan selama 21 jam dan 36 minit, Apollo kembali ke bumi. Ada pihak yang mempertikai misi ini dan membuat spekulasi bahawa misi ini dijalankan di dalam studio. Walau bagaimanapun, misi ini telah mencatat sejarahnya tersendiri dengan lebih daripada 550 juta penduduk dari seluruh muka bumi menyaksikan misi ini di kaca televisyen. Hebat bukan? Seterusnya, kisah kedua. Titanic dikatakan kapal penumpang mewah yang tidak mungkin tenggelam. Namun, pada pelayaran sulungnya di Atlantic Newfoundland, Titanic patah dua kerana terlanggar iceberg. Ini kerana faktor cuaca yang menghasilkan logam maya dan menyebabkan iceberg menjadi halimunan. Apabila kru kapal menyedari tentang iceberg, ia sudah terlambat. Titanic patah dua dengan bahagian hadapannya tenggelam dahulu. Tragedi ini difilmkan pada tahun 1997 dan mendapat sambutan hangat daripada seluruh penonton. Kesimpulannya, benarlah kata-kata membaca jambatan ilmu. Melalui pembacaan buku ini, saya seolah-olah mengimbau zaman dahulu dan seterusnya menerusi zaman ini dengan titik perubahan sejarah yang mengubah norma hidup manusia. Saya akhiri bicara buku saya kali ini dengan serangkap pantun. Cantik sungguh si bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Mari sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, terima kasih.